Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang ke saluran Bantuan MY. Terima kasih sebab masih setia bersama kami, dan untuk yang baru singgah tu jangan lupa follow channel ni supaya tak terlepas update terkini pasal bantuan. Okey, soalan yang paling ramai tanya sekarang, dah masuk ke belum pembayaran fasa ketiga untuk bantuan setuhan kasih rakyat Sabah? Kalau ikut jadual asal, ia sepatutnya dibayar pada hujung bulan September. Sekarang ni pun kita dah betul-betul di hujung bulan, tapi masih ada yang keliru, betul kan? Bagi penerima yang memang dah lulus fasa 1 dan 2 sebelum ni, anda jangan risau. Fasa ketiga ni tetap akan masuk, cuma isu dia sekarang ialah kelewatan. Kalau ikut info awal, pembayaran ni sepatutnya keluar sebelum Hari Merdeka bulan Ogos lepas. Lepas tu ditangguh ke hujung September. Tapi nampaknya sampai sekarang masih belum ada pengumuman rasmi dari pihak kerajaan negeri Sabah. So guys, apa yang anda boleh buat sekarang, sentiasa semak akaun bank masing-masing. Selalu berlaku bantuan ni tak diumum tarikh pun tiba-tiba je duit dah masuk. Jadi jangan tunggu pengumuman, rajin-rajin cek baki online banking korang. Untuk makluman, jumlah penuh bagi satu fasa adalah RM900, tapi ia dibayar secara pecahan RM300 sebulan. Jadi bila fasa dibayar sekaligus, penerima akan dapat jumlah penuh tu terus. Kalau hujung bulan ni, maksudnya 29 atau 30 masih belum masuk, itu bukan bermakna bantuan ni dibatalkan. Kemungkinan besar ia hanya dilewatkan lagi, mungkin akan dibawa ke bulan Oktober. Bantuan ni khas untuk rakyat Sabah yang berpendapatan sangat rendah, golongan miskin dan B40. Jadi memang penerimanya terhad, bukan semua orang layak. Ada juga yang kata bantuan ni pilih kasih, tapi hakikatnya ia memang ditapis ketat supaya hanya yang betul-betul layak saja dapat. Apa pun guys, kita tunggu sama-sama. Kalau anda ada yang dah terima bayaran tu, boleh kongsi pengalaman di ruangan komen. Kalau belum, komen juga belum, supaya kita sama-sama boleh tahu perkembangan terkini. Itu saja laporan untuk kali ini dari Bantuan MY. Jumpa lagi dalam update seterusnya.